pernah tak rasa penat, tapi bukan penat badan. Jadi kami mula rasai macam tu sejak akhir-akhir ni. So kami stop semua dan pergi ke satu tempat yang sangat simple, iaitu kebun. Jadi kami balik kampung sebab durian dah mula gugur. Nak tengok durian kami ni dah gugur ke belum. Okey, seawal 7:30 pagi dah sampai kebun. Kadang-kadang kita ni busy sangat sampai kita tak sedar yang kita ni sebenarnya dah penat. Bukan penat fizikal je, tetapi penat emosi, penat yang sangat dalam. Fikir banyak benda kadang-kadang, rasa serabut, tapi kita tak tahu nak buat apa. Kami pun macam tu. Duduk rumah pun rasa stuck. Nak rehat pun tak jadi rehat. Jadi kami decide keluar ambil masa berdua. Kalau kita tak dapat kutip buah durian, kita kutip pucuk paku. Nampak? Segar-segar. Tu hidup melia dalam ni. Okey. Wih. Ada ladybird. Nanti saya tunjuk. Ladybird. Selain kita ada juga makhluk lain kat sini. Jadi kita biar jangan rosakkan ni. Biar mereka hidup aman kat sini. Pucuk paku sedap. Banyak je dalam kebun ni. Kita tengok kat belah atas sana penuh pucuk paku. Jadi kalau goreng segar-segar ni memang sedap. Jom kita cuba naik atas sikit. Ya Allah, terjatuh. Macam ada buah. Sekejap kita tengok. Ada buah durian guys. Macam elok. Okey, angkat dulu. Rupanya ada rezeki kita. Rezeki buah durian. Walaupun comel selalunya dia sedap buah ni. Tu dia guys. Buah durian. Satu dan bau dia kuat. Sah dah masak ni. Kita bongkar situ dulu. Jom cari yang lain. Okey, kita cari lagi. Sebenarnya saya ni berani takut berani juga sebab tapi sebenarnya di bawah tu jalan besar. Ada cikgu sedang potong rumput dan keadaan dia mendaki naik ke atas bukit sana. Bukit dekat atas tu adalah hutan tebal. Jadi kita ada rasa seram-seram sikit lah. Jadi kita cari yang dekat. Sementara cikgu tu potong rumput, nanti baru ajak dia. Ada lagi tak durian yang lain? Jom tengok. Pokok dia dekat atas ni. Ini pokok dia. Sekejap saya tunjuk. Okey, ini pokok dia. Begitu cerita dia. Okey. Ada kesan dimakan haiwan. Jadi kita tak tahu haiwan apa yang datang. Takut jugalah rasanya. Takut jugalah rasa sikit. Okey. Yang ni pula ada, tapi ditebuk tupai. Ni pun ada juga kesan dimakan haiwan. Kita tak tahulah haiwan apa. Jadi otak dah mula overthinking juga. Okey, ni. Rongak juga. Nampak macam ada rezeki. Wah. Ya Allah. Alhamdulillah. Cantik. Dan sebenarnya buah dah mula gugur guys. Buah dah mula gugur. Okey, tu dia. Rezeki hari ini. Okey. Rasa nampak sebiji lagi tadi. Mana dia duduk dia ni? Mana awak? Ni. Tapi takut muda sebab tangkai dia agak panjang. Kita tengok dulu macam mana sebab tangkai dia panjang. Orang kata tangkai panjang ni muda.
Tapi rezeki jangan ditolak. Kita bawa balik dulu. Okey, nampak ni. Dah 3 biji. Dah terasa mengahnya menaiki bukit. Okey. Kita kompos tempat dulu. Okey. Iya. Okey, 3 biji kita kumpul dulu. Bila kita sampai ke kebun, suasana terus jadi lain. Sunyi, tapi dia tak kosong. Kami mula dengan benda yang simple sahaja. Suami saya mula dengan potong rumput dan saya pula berjalan-jalan di sekitar kebun melihat buah-buahan. Bersihkan kawasan sikit-sikit, buang daun kering dan buatlah apa yang patut. Lepas tu, rupa-rupanya nampak beberapa biji durian dah mula gugur, jadi kita pun kutip lah. Simple sangat. Tapi masa ni kita rasa sangat tenang. Tak perlu kita berat-beratkan kepala, tak perlu fikirkan perkara yang berat-berat. Tapi semuanya rasa cukup. Rumput-rumput basah sebab baru lepas hujan dan mungkin ada pacat. Jadi agak seram sikit lah. Sebab kita ni geli pacat. Alamak, ada sebiji lagi tapi rasa-rasanya dipunah oleh kera. Selalunya yang tangkai panjang macam ni buah yang muda tapi dipetik oleh haiwan yang bernama monyet dan kera. Okey? Tapi tak apalah. Kita bawa balik je dulu. Kita tak tahu. Kalau durian muda kita buat gulai tempoyak pun sedap sebenarnya. Nanti kita kongsikan cara-cara nak buat gulai tempoyak durian muda. Okey? Sebenarnya bila kita buat aktiviti simple dengan alam macam ni, otak kita akan mula slow down. Bila kita sentuh tanah, jalan tanpa kasut ataupun dengar bunyi-bunyi alam semula jadi, badan kita sebenarnya dah turunkan hormon stres. Sebab tu, walaupun kita tak buat benda besar, kita tetap rasa lega. Ini yang orang panggil nature intervention. Tapi sebenarnya versi paling simple pun dah cukup. Tak perlulah kita nak menjelajah hutan tebal untuk kita mendapat kesan dan kebaikannya. Lanang. Serepok ke apa? Okey, this is pokok serepok. Mana? Pokok serepok bagus untuk makan. Okey, setiap kali kami potong rumput, ada 2 ekor burung tiong yang akan datang. Tapi takut dia lari kalau kita ambil gambar dekat. Okey, jadi burung tiong ni bila potong rumput agaknya belalang akan keluar. Jadi dia pun mencari rezeki lah selepas kami potong rumput. Jadi ada tu, dia setengah terkedek-kedek makan belalang. Okey, dalam semak tu. Sebenarnya dalam kebun ni memang banyak belalang. Okey, memang rezeki lah untuk burung-burung tu nak tengok. Itu dia. Tu belalang tu. Ada 2 ekor sedang berehat atas daun.
nampak. Jadi inilah yang jadikan rezeki burung tiung. Ni tak tahu binatang apa nama dia. Okey. Guys, tadi tadi kita kata kita takut nak naik sini. Tapi sebab ada dia di situ, jadi kita dah tak takut. Apa-apa kita ikut belakang. Apa-apa kita ikut belakang. Tadi nak pergi seorang takut. Ada bunyi ayam berkokok, ayam hutan. Tadi kita tak sampai kat sini. Durian bah. Durian. Alah. Tapi tak tahu dah. Eloklah. Elox. Kan? Tak ada bodoh dia. Kita cuba buka. Kadang-kadang kita ingat nak recharge kena pergi jauh, kena bercuti, kena spend duit dengan banyak. Tapi sebenarnya tak perlu pun. Cukuplah kita cari ruang yang tenang, buat benda simple. Bagi diri kita slow down. Walaupun 10 hingga 20 minit, itu pun dah cukup untuk reset badan dan minda kita. Tadi pucuk paku pula, pucuk ubi. Pucuk ubi ni kami tanam 3 minggu lepas rasanya. 3 minggu ke 4 minggu lepas dah boleh ambil hasil dah. Okey. Tak banyak tapi ada. Pucuk paku dah tinggi pada kita dah. Jadi sebelum dia meninggi lagi, kita kutip. Sedap ni. Buat gula lemak. Pucuk paku. Pedas-pedas. Memang sedap. Okey. Ada juga keladi ni. Balik nanti, masalah tu mungkin masih ada. Tapi kita dah tak rasa sesak macam tadi. Inilah cara kami recharge. Simple tapi jadi. Kalau korang pun tengah penat juga, cuba ambil masa sikit. Keluarlah cari alam dan buat benda-benda yang simple sahaja. Kalaulah video kami ni boleh membantu untuk kita sama-sama rasa tenang sikit, share lah dengan orang yang memerlukan. Dan kalau nak cari lagi konten macam ni, subscribe dan kita sama-sama belajar jaga diri. Okey, kita jumpa lagi pada episod yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.